nasi lemak yang paling sedap dekat Sri Rampai, nasi lemak Saleha. Lokasi dia dekat je dengan Tasik Sri Rampai. Selain nasi lemak, dia juga ada menu istimewa, iaitu pulut kuning, ketupat palas, mi goreng, bihun sup pun ada. Saya pilih ni nasi lemak ayam rendang. Rasa dia tak manis, rendang dia tak manis. Kondimen dia semua cukup. Kacang, ikan bilis, timun dan juga telur. Telur kat sini separuh ya. Saya suka dia punya ketupat palas. Susah nak dapat ketupat palas yang lembut macam ni. Selalunya kita akan dapat yang jenis yang kejung ataupun yang tak masak. Lauk tambahan seperti ayam rendang, ayam masak merah, macam-macam ada. Kedai ni juga ada banyak kuih muih. Kedai ni sangat bersih. Kalau korang boleh tengok kat sini, scoring bersih dia adalah A. So saya sangat recommend korang untuk datang makan kat sini. Next time bro.